Aku timbang mata ni 40 kilo ni. Ada. Oh, kasar. Oh, bare. Nah, pusing kan. Tu, leg crystal. Oh, dia kau. Aduh, naik tu naik Allah. Kat Jeti Merang kan, kalau semua orang tahu, nampak bulan 5 dengan bulan 6 dekat perairan Pantai Timur ni memang semua orang tahu lah. Musim sekarang ni musim candak sotong lah. Jadi aku sendiri pun dah lepas kapung lah. Aku turun dengan geng-geng kerja ni seramai 8 orang. Ni semua anak-anak syurga ni. Jadi kita janji dengan Tekong 5.5 sekarang ni pun ngam-ngam 5.5. Benda kot semua orang ada dah, semua player ada dah sini. Saya tak barang apa semua. Ni buat kita pergi hari ni. Jadi itulah, sampai dekat laut je lagi aku update kan. InsyaAllah semoga hasil hari ni manis-manis lah. Okay, mantap. Dah hari-hari lewat ni tutup panggil. Bagi. Jangan bola kentung lah. Ada orang tua-tua ke laut, gini lah. Alright gang, kita dah sampai dekat berhentian pertama. First stop jauh, masing-masing kita pada belakang tu ada 20 ekor dia. Then nak pakai, nak pakai ni Shimano Flash Boost Red Head. Satu lagi ni pun sama juga, Flash Boost kepala biru. Jauh, tengoklah sekejap lagi kalau ada hasil kita update. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Kalau kita naik dulu main berasa hati tak kita? Kalau kita naik dulu sutong main berasa hati tak? Tak. Tak betul. Baru ni pun kata tapi ya. Cili tengok, kalau karak ni tengok takut cili tu patah lagi. Telur tahu banyak tu boleh ekor. Galah semua sekejap je. Barang dah geng. Aduh. Ni dak 2 kilo 3 kilo ni mai. Barang. Kalau tengok anda sedang menyaksikan perlawanan pagi tu dia. Ambil Shimano Flash Boost tupak kan? Tupak kan? Maggie masuk lagi Maggie? Dia kena paling alik tuguk dia. Kena paling alik ni juga. Jaga mai. Jaga mai. Nak upah Shimano 50 lah ni tabu. Kalau kita ada freezer. Hah? Lokor? Dah apa lokor? Drop balik. Masa kita panjang lagi. Masa kita panjang lagi. Oh. Lemang. Oh, dia bagi lemang. Panah oleh ekor. Oh, ni pula. Manis budak ni 4 ekor tu. Ajar budak ni. Acik cepat bera apa okey. Manis budak ni. Terik asyik-asyik kau sekali. Dik, kira GoPro tu ambil kamu tu tak tepi. Oh, dia akak tinggi dik nak tengok dik. Akak tinggi dik. Oh, parah tu tupak bos. Oh, lek ni. Kau makan apa? Jauh je. Gemuk. Tupak. Tak dari petang sampai berapa ni? Pukul 7.30 baru
Baru nak boleh seteng budak ni. Tak tahu nampak dah yang gelap ni. Takut api ya. Kau sakut pula dah. Ngaji. Takut api ya. Kerja nak bakar kan. Lalu kalau dah boleh tutup. Oh, ada. Tak ada. Ni bekas belakang. Api kat takut ada. Tengok. Kecek dah boleh masuk kategori ni. Cek dulu kita awal je. Okay, update sekarang ni pukul 7.45. Tekong start pasang lampu dah. 2 biji spotlight. Dan satu kedai pasang lampu hijau. Oh tu. Semalam ni macam-macam kot. Halo. Tapi tempat kat aku duduk ni gelap. Jadi aku tak tahu dah apa kedok. Oh Jojo. Bang tu tertupak lagi. Tangnya. Pak ekor. Awak ni cecek. Oh. Boleh cek dulu. Aku rasa aku nak kena main bomo dulu lah. Bomo dulu pakai benda apa ni? Lampu UV. Biasa kalau dia pakai stay tu bomo ni. Jadi go. Lain dikit nampak tegang. Sekali lagi. Tu dia. Kok ni kok 23 40. Oh. Tahu kita dah boleh sotong tapi jangan main sembuh-sembuh gitu. Oh, dolo. Ada lampu. Oh.
update lepas candak tadi dah start slow. So Tekong kata nak pindah tempat. Dia ni lah, kita pindah tempat. Aku pun dah tahu kat mana dia nak pindah. Jadi tengoklah, aku akan update je lagi. Kalau hasil madu, aku update. Tak. Oh, sampai-sampai je. Dia baru drop. Aku dah siap lagi. Testing. Aduh. Ya, mana tu? Oh. Apa kecek pun tutup. Aduh. Bahang dah, geng. Tukar umpan baru dia nak bahang. Aku pakai ni, apa, umpan stick. Allah. Oh, panjang. Weko. Oh, dia nak umpan stick juga je. Tadi stick. Jadi pakai stick. Tapi kecil lah. Oh lah panjang. Apa kan? Tahu tengok lah, dah gelak gini je lah. Bahan punduk. Oh, betul betul lah. Aduh. Kasar dah. Lepas dia. Egi, ke mana Egi? Oh. Okay geng, update sekarang pukul 2. Gitulah tonton. Aku banyak dah rekod sebenarnya. Dia ada tapi gitulah jarang naik seekor. Kadang-kadang tu adalah naik 2 ekor atas satu mata. Tapi nak belakang yang tak pakai baju tu, dari tadi memang dia straight. Lepas dia orang lain banyak dah naik, tapi dia banyak naik. Memang tuah dia hari ni.
Kalau masuk main koder dia. Vario. Oh tu. Tu. Macam pos sekali. Oh, bandar tu. Itu kami ini. Ini yang mau dia. Tukar. Kodong ini tu. Ada nyakut dah ni. Kali. Ada lagi. Saya mega ni abang gini. Oh, makan. Bahaya bolok. Ada berapa? Masuk Rio. Kuat bare ni, kuat bare. Kuat bare. Jadi dulu dia. Jadi dulu dia. Oh, crazy semua tu. Udah agak bawa dia ni. Magai bunyi-bunyi cerita dia tudung orang buta ni tak ada. Oh, kasar. Oh, bare. Nah, kunci ke? Tu, le kristal. Dah ada siap masuk kagas macet ha ni. Oh, boleh digaji aja di bola. Dia pakai upe tak stick lah. Macam tu lah. Ada tu lah. Okey, kau masuk saya. Rasa ni masuk dulu. Naik bola. Rasa naik lagi pun ni. Tu lagi mana ni. Tak muat masuk saya. Stick kopi kutu yang nak bola. Okey, kita nak. Jadi Saya dah dalam beg naik bola dah tu. Ada. Apa dek dia ni seorang? Bodoh tu nak lah. Tak ada kita tak ada dapat. Lidi. Matam. Tengok kita. Dapat galau dah tahu dua. Marah. Karena saya pang beres. Tengok damai gitu lah. Baik damai ke damai. Ketemu budak lagi. Damai dalam laptop. Dua kedai pun nak kedai. Ya pastinya pilu. Kita belakang ni kita agakkan dia. Dah. Jangan tu. Dah. Nak makan jangan kira lagi. Oh, siap kau lah tu. Naik tu naik Allah. Kalau kedai ni sekian tengok ni. Beratus bayar puyuh ni. Ada pet aku hok sini. Ni sohai beratus. Kedai mamak ni jual tanah. Ada pokok. Kalau setara ni bagi. Okay, sekarang nak makan Maggi tapi aku nak lagi bodoh ni nak makan Maggi sebab dia dari tadi lepas dia. Kalau nak tengok situ ni. Ujung akar ke? Akar. Oh, ujung. Lepas dia orang Maggi ni. Ni. Ya, benda yang best kalau kita nak sotong ni, geng. Apa tu? Kita masuk Maggi fresh.
kami kita habis lagi naik pulau. Jadi kan batu umpan jadi. Ada. Jangan pakai. Makan tidur deh. Memang bekas tu sotong dia seorang tu. Tak ni bagi sotong ni. Okay gang, aku bos ni tempat duduk. Baru tahu sini lighting okey lah sikit sebab tadi aku duduk depan. Jadi banyak nampak je tapi tu lah. Tak nampak jelas kan sebab adalah gelap. Jadi tengoklah. Suka tempat duduk sini. Kita tengok jaga hasil. Faham pula. Tahan. Mudah punya sotong di belakang ni. Tutup kan? Oh, rokok baru drop di bahan bulu. Okey. Oh, bahan bulu. Baru kabut lucu tadi. Bahan bulu. So, hey, panjang. Oh, mana tu? Ya, ni aku dah rekod dari awal tengok sama ada dia bahan lalu ke tak. Sebab tadi drop tu bahan lalu. Aku tutup je kamera. Bahan lalu. Saya aku rekod dari awal dia tambah habis. Aku tutup je kamera. Bahan lalu.
Ada yang cuti balik tidur lagi. Dia molek soto ni. Shopping kerja. Kerja kau bang? Kerja juga jadi. Oh, pasti mata. Cuti. Aku sendiri pun kerja pukul 7.30 lagi. Masing-masing muka barai dah ni. Tapi memang aktiviti Candak malam tadi memang mantap lah. Tak bela orang. Naik darat lagi aku akan tunjuk hasil sekali dengan man of the match. Ada lagi. Ada lagi. Tekong buat last call. Tekong buat last call. Ni last call jadi. Tengoklah. Mau tutup kok leh. Prepare sipang habis barang, kita jumpa darat lagi. And then kita review hasil situ. Lepas tu kita akan tunjuk siapa man of the match dalam 8 orang. Okay, kita jumpa kat darat je lagi. Alright kan, alhamdulillah kita sampai dah ke JT. Sekarang pukul 7 suku. So masing-masing duk rushing dah sebab ada nak kena pergi kerja apa semua. So dia orang duk tengah asingkan hasil. Kita go through hasil dah. Tu hasil Nganye je. semalam lebih kurang apa kilo ni? Berapa ni? Ada 2-13 kilo. Anggaran dalam dia tu 12 ke 20 kilo dah tahu tu main timbang mata je ni. Ada Kita bagi sikit seorang lang. Oh lang, cuba ya. Ya. Dalam ramai-ramai 8 orang ni hot ni man of the match. Dari start orang kata apa? Lanjut kali. Start je lampu buk tu hidup. Memang dia tak berhenti sampailah ke pagi ni. Cik dia, lepas dia. Kalau hot ni tak tahu ni. Kita pun boleh banyak juga. Tapi masing-masing tak kompak lah. Ada. Ada tak ada. Dolo 12 kilo hanya ni. Rasa lebih. Kita tok. Minimum. Kita tok. Maksimum 40. Kalau aku timbang mata ni 40 kilo ni. Ada. Tak apa. Tak apa. Dah kita letak 30. Kita ambil tengah-tengah. Kan aku rasa tak ada ke apa dah kot. Jadi setakat tu lah cerita untuk trip Candak Sotong 8 orang player. Jadi yang mana tengok video ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan untuk yang dah support aku punya YouTube channel pun aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Jadi asal ada benda aku, kita jumpa next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Kalkulator benok belaka matematik. 30. 33. 25. 7 dah. 30. 3. 33 kilo. Hai cuba betul-betul timbang. Jadi 12 kilo pagi 2 12 kilo dia weh. Aku letak 12 kilo. Kilo. Pada ton ni hanya. Yang sama sekali 33 kilo yang actual. Okeylah untuk 8 player. Mantap. Kalau kita tunggu 4 kilo cetak.